hari ni hari yang memang dah lama lah saya tunggu. Ya, time to celebrate kan. Kita nak pergi satu tempat, kita nak pick up benda ni. And benda ni adalah benda yang paling besar yang pernah saya beli, benda paling mahal yang pernah saya beli, dan benda yang paling special, obviously. Let's go. Ya, actually I quite speechless sebab dah lama saya tunggu benda ni. Dah 10,000 subscribers sejak daripada saya start YouTube lagi. And this is one of my first achievement. A bit emotional lah, tapi this is the all new Proton Saga, which is for me. And saya beli ni daripada Cik Fendi Proton. Nanti saya letak nombor phone dia kat bawah ni, korang boleh roger kat dia. Colour yang saya ada kat sini colour silver, sebab originally saya nak beli kereta ni colour deep marine blue ataupun colour space grey. Sebab dua colour tu memang dua colour yang baru untuk Saga baru ni, dan colour-colour tu sebenarnya colour-colour yang memang hot lah. Tapi sebab colour-colour tu hot, nak tunggu queue pun lama. Bila nak tunggu queue lama, kitanya tak sabar, so kita ambil je lah kali ni silver. Actually, lawa apa? Tapi kita akan buat video detail ni nantilah, kemudian lah. Sebab sekarang ni just first hand experience untuk kita beli kereta ni. Parents saya tak tahu saya beli kereta ni, so that's another episode. Anyway, jom tengok kejap-kejap kereta ni. Guys, so ni memang first time lah saya masuk dalam cabin Saga. Memang first impression memang lain macam lah. So ni dia punya orang kata dia punya infotainment display, which is sekarang ni dia pakai sambung macam ni, dan yang ini tak silap saya ni 9 inci dan ni 7 inci. Bunyi dia tak macam rumah kampung dah. Plan nak beli kereta ni, tak ada datang showroom, tak ada tengok kereta ni like in detail pun, tak ada. It's okay, kita datang, kita gamble, kita beli, and hari ni kita dapat. Takut. Standby siap-siap lah. Sebab kitanya pergi sendiri JPJ. Sebab apa? Sebab ni sini. Tengok ni. UITM 2913. Nanti saya cerita apa maksud dia. Lawa. Bawa kilang. Bawa kedai yang sedap ni. Okay, so kita dah keluar showroom. Alhamdulillah. Sekarang ni kita nak pergi isi minyak kereta dulu, sebab minyaknya boleh je, tapi isi minyak lah. Boleh detect line tu, line putus-putus ke, line sambung ke. Sejak kebelakangan ni saya memang tak berapa aktif dekat dalam YouTube, dan tahu-tahu je kita dah dapat 10,000 subscriber. So Alhamdulillah, and to celebrate that, this is it, the all new Proton Saga 1.5 Premium. Okay, sebenarnya kereta ni dia ada cerita dia sendiri. Kenapa saya beli kereta ni? Kenapa bukan kereta-kereta yang lain? Waktu saya nak beli kereta ni, saya dalam dilema tau. Sebab kebetulan ada satu lagi brand tu, dia buat rebate 7,000, 8,000 untuk kereta yang actually kereta tu, SUV segment A tu memang kereta yang saya suka. Saya suka sangat kereta tu. Daripada season pertama lagi, saya ada buat unboxing Tomica kereta tu. Saya memang suka kereta tu. Tapi tiba-tiba ini keluar. So bila kereta ni keluar, takkanlah saya nak diam diri je kan. And lagi-lagi kereta ni adalah brand Proton. Proton dengan saya ni macam dah lama lah saya ada pengalaman dengan brand ni. Even kalau korang recap balik video pertama yang saya review kereta depan-depan,
adalah Proton Saga MC2. Yang tu kereta kawan saya, standard light version. Sekarang ni yang kita ada adalah satu lagi version yang baru, iaitu MC3 ataupun Proton kata generasi yang keempat. Cuma sekarang ni sebenarnya kita dekat ni UiTM Puncak Alam. Sebab apa? Ya, kalau korang perasan semua video saya mesti dekat UiTM lah, Puncak Alam semua. Saya beli kereta ni pun kat sini, which is korang tengok kat sini nombor plate dia, UiTM 2913. Ini nombor plate UiTM guys. 29 tu my favourite number, dan 13 tu pula adik saya punya favourite number. Kereta ni kita akan keluarkan banyak series, banyak episod dengan Saga ni. Itu pun salah satu sebab kenapa saya beli kereta ni. Kita akan test drive dia, kita akan test dia punya fuel consumption, kita akan tengok daripada luar, dalam, kita akan review satu persatu setiap inci benda yang ada dalam Saga ni. So, takkan terlepas walau apa pun. This is actually the highlight lah dekat Saga ni. Cuba tengok dekat sini. Even kunci pun tak keluar lagi dari plastik ni. Aduh, hai. Okay. So, kita try. You can see that dia punya lampu dia memanjang sampai sana. This is also one of the factor lah kenapa saya beli kereta ni. Yang ni memang seriously very good looking. Actually, dia bukan setakat lampu ni je tau. Dia pun kat sini, dalam ni pun dia ada macam dia punya design element dia. So, benda-benda macam ni details tau Proton buat. Lepas ni kita nak pergi pasang dia punya tinted, kita nak pergi pasang dashcam kemudian, and then ada lagi lah a few accessory, maybe nak kalau korang pandai racun saya kan, boleh je drop kat bawah ni. Atau dia nak sponsor ke siapa-siapa kan, boleh PM tepi. Sebab saya dah jadi pemilik Saga ni, saya akan review sepenuhnya as a owner. Kita akan buat banyak video dengan kereta ni nanti. So stay tune untuk Proton Saga series dalam video-video YouTube saya. So jumpa lagi dalam video-video Saga yang seterusnya. Ini video pertama dan kita ada banyak lagi lepas ni. Jom kita tengok lagi apa yang ada dalam Saga ni. Stay tune. Bye-bye. Okay, so actually saya dah sampai rumah parents. Cuma sekarang ni tinggal nak jalan nak masuk je lah. So ya, saya cakap tadi saya tak bagi tahu dia orang. So kita tengoklah macam mana reactionnya ya. Apa yang jadilah nanti. Nervous sebenarnya, tapi tengoklah reaction dia orang. Takut sebenarnya tau, tapi kita try lah. Bismillah. Cak. Hah?